Jom kita tengok masa depan sekolah korang. Satu pengalaman pembelajaran yang penuh makna. Pernah tak rasa bosan gila dalam kelas? Sampai rasa nak tertidur? Macam mana kalau sekolah tu sebenarnya direka khas untuk jadi best dan bermakna? Ada satu pelan pendidikan baru dan visinya memang awesome untuk pelajar macam korang. Maksudnya, proses belajar yang enjoy, yang keluarkan semua potensi dalam diri korang. Okey, so apa benda ni untuk korang sebenarnya? Jom kita breakdown. Yang pertama, pengalaman belajar korang akan jadi seronok gila. Serius, korang akan rasa tak sabar nak pergi sekolah setiap hari. Korang akan lebih aktif buat projek, bukan hafal buku teks semata-mata. Nombor 2, korang akan berkembang secara menyeluruh. Maksudnya, korang membesar jadi insan yang hebat, bukan cuma jago periksa. Semua bakat korang akan digilap, bukan setakat dalam akademik je. Dan yang ketiga, korang akan dipersiapkan untuk dunia sebenar. Korang akan jadi warga negara global yang proaktif dan penuh keyakinan. Jadi lebih peka, lebih aktif dan lebih bertanggungjawab pada dunia sekeliling. Tapi, macam mana semua ni nak jadi kenyataan? Ini kerja berpasukan. Semua orang main peranan. Mula-mula, cikgu-cikgu korang, mereka akan ada kemahiran dan fokus yang baru. Sekolah korang pula akan ada sumber dan kepimpinan yang lagi mantap. Mak ayah dan komuniti setempat pun akan terlibat sama, lebih aktif dari dulu. Semua ni bersambung untuk wujudkan persekitaran belajar yang paling best untuk korang. Masa depan sekolah dah tiba dan ia untuk korang. Dah sedia ke belum?